ini tanda anda ada masalah kewangan yang serius. Kalau setiap bulan gaji habis tanpa simpanan, ini tanda anda ada masalah kewangan yang serius. Sebenarnya ramai orang susah menyimpan sebab duit terlalu cair. Pegang duit terus belanja. Akhirnya bila berlaku kecemasan, tiada dana. Lebih teruk lagi terpaksa pinjam atau berhutang. Ini bukan tentang gaji tak cukup, ini tentang tabiat kewangan yang tidak terkawal. Tahukah anda, emas adalah penyimpan nilai yang kalis nafsu. Bila duit ditukar jadi emas, kita tak mudah belanja sesuka hati. Simpan emas, confirm susah nak bocor. Dan dalam jangka panjang, nilainya semakin meningkat. Bukan sekadar simpan. Ini adalah strategi untuk melindungi masa depan anda sendiri. Kalau anda jenis susah simpan duit, tukar strategi. Mula simpan emas hari ini. Serendah RM100 pun boleh. DM saya sekarang, saya akan bimbing anda dari A sampai Z. Daripada mula simpan emas sampai boleh keluar dan sampai anda berjaya jual untuk tujuan kewangan anda. Jom!